perlawanan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Ketika ramai menjangkakan Johor Darul Ta'zim (JDT) bakal menjadi tumpuan utama, satu kenyataan berani dari Kem Namdin tiba-tiba mencuri perhatian. Mereka menghormati kekuatan Harimau Selatan, namun memberi peringatan tegas bahawa takhta kumpulan B masih milik mereka. Siapakah yang bakal membuktikan siapa sebenar raja kumpulan? Kedatangan Johor Darul Ta'zim (JDT) sememangnya wajar dihormati, namun pemain Namdin FC enggan mengabaikan kelebihan mereka yang kini menduduki tangga teratas kumpulan B Shopee Cup. Perkara tersebut ditegaskan oleh pertahanan tengah Namdin, Lucas Alves, yang tetap menghormati kualiti setiap pasukan lawan termasuk JDT, meskipun beliau pernah berdepan beberapa pemain Harimau Selatan sebelum ini. Menurut Alves, pengalaman tersebut sedikit sebanyak membantu beliau memahami corak permainan pasukan dari Malaysia itu menjelang pertemuan penting ini. Kami menghormati kualiti pemain JDT. Saya sendiri pernah berdepan dengan beberapa pemain mereka dan memahami sedikit sebanyak corak permainan pasukan itu. Ini pasti menjadi perlawanan besar, namun jangan dilupakan bahawa Namdin kini berada di tangga teratas kumpulan B, tegas Lucas Alves ketika sidang media pada Rabu. Tambah beliau, sasaran utama Namdin tetap jelas, memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri dan memastikan tiga mata penuh menjadi milik mereka. Kami akan kekal fokus kepada sasaran utama iaitu meraih kemenangan. Aksi Namdin menentang JDT FC bakal berlangsung di Stadium Tian Truong malam ini dengan sepak mula dijadualkan tepat jam 8.30 malam. Mampukah JDT merampas takhta kumpulan atau Namdin terus membuktikan mereka raja sebenar kumpulan B? Jangan lepaskan pertembungan penuh drama ini.